Mula-mula kena tu 19. 19. Itu baru dapat tahulah. Mula kena tu 19. Lepas tu saya try kontrol. Okey lah, dia turun lah. Tapi kepada belas lagi lah. So saya try ada satu suplemen tu. Okey lah, dia turun 10. Mula saya nak try ni, saya macam tak berapa nak confident kan. Tapi saya tengok dia punya feedback, review semua. So tak apalah, saya cuba. Sekarang macam mana? Sekarang Alhamdulillah, sekarang bacaan saya tak lepas daripada atal, bukan sekarang ni dah macam bawah daripada 10 lah. So dia macam, kalau nak ikutkan daripada saya punya ni, sekarang ni dah macam back to normal lah. Sekarang ni dah, kalau macam pagi saya check 5.3. 5.3. Lepas makan saya check bawah 10, 8. Itu kira standard lah. Lepas tu malam bila saya check balik 6.3. Macam tu lah. Itu dalam masa berapa lama? Saya makan 3 botol. 3 botol. 3 botol. Rasa kesan dia tu 2 botol. 2 botol. Akak lepas makan Doterra ni, ada kesan apa yang akak rasa dari segi kesihatan akak lah? Alhamdulillah, saya punya kolesterol pun dah tak ada. Sebelum ni saya punya kolesterol 7. Alhamdulillah, saya punya kolesterol pun dah tak ada. Badan pun saya dah rasa ringan. Sekarang makan pun saya dah tak pantang sangat. Saya dah langgar dah. Sebelum ni saya makan nasi kuantiti 1 sendok tu kan, suku kan. Tak ada, sekarang dah 2 sendok. 1,5 saya dah makan dah. Cuma kalau spike, tak ada spike tinggi sangat lah. Tak ada. Dia bawah 10 ya sekarang. Tapi Alhamdulillah lah dia. So far dia macam membantu. Sebelum ni kan pada kita kalau makan kita mesti akan drop kan. Tapi kan tak ada dah. Dia macam bertenaga sikit lah. So aktiviti harian akak okey lah? Alhamdulillah okey. So far okey semua. InsyaAllah. Kalau yang produk-produk sebelum ni tu, berapa banyak dah akak habis? Saya pernah makan moringa, Dazibet. Tak pernah dengar. Itu saya pernah try. Itu pun okey, tapi dia just boleh makan 3 botol dan tak boleh lebih. Okey, itu memang mahal lah. Memang mahal. Saranan akak pada orang yang tua yang macam akak dulu untuk produk. Okey, saranan saya siapa yang ada penyakit kencing manis yang atas 10 boleh try. Try dulu 1 botol. Mula saya tak berapa confident. Saya try dulu 1 botol, tengok macam dah turun sikit. Okey, saya try lagi 1 botol. So 2 botol baru saya punya bacaan kencing manis tu drop. So sekarang ni Alhamdulillah saya dah makan pun saya dah langgar, air manis pun saya dah bedal, ABC pun saya dah bedal. Happy lah. Saya makan sebiji sehari je. Sebiji sehari, cantik 2 jam makan ni, lepas tu baru makan ubat hospital. So lepas makan ni, makan dah boleh langgar tau. Lama.